Adakah hanya dinar boleh dijadikan dana haji? Selalu kita dengar penyimpan emas menyimpan dana haji dalam bentuk shilling dinar. Kalau anda nak simpan gold bar sebagai dana haji, boleh tonton video ini sampai habis. Bagi golongan makan gaji yang bercita-cita menunaikan haji, perancangan kewangan yang bijak amat penting. Antara pilihan paling berkesan adalah melalui simpanan emas fizikal. Sebagai contoh, item emas 50 gram yang kini bernilai sekitar RM35,000 mampu menampung sepenuhnya kos haji bagi kategori B40 dan M40 melalui pakej muasasah tabung haji yang dianggarkan sekitar RM23,000. Bukan itu sahaja, akil nilai emas tersebut juga boleh digunakan untuk perbelanjaan kelengkapan haji seperti pakaian ihram, beg dan keperluan asas sepanjang berada di Tanah Suci. Emas terbukti aset pelindung nilai dan dalam tempoh beberapa tahun akan datang, ia berpotensi meningkat lagi, menjadikannya pilihan strategik untuk tabung haji masa depan. Bagi yang nak memiliki 50 gram ini sebagai dana haji, boleh isi borong sign up di bawah untuk saya bimbing sebaiknya.